Hai guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita nak review saus untuk ikan laga ataupun korang nak saus untuk Artemia, nak saus untuk kutu air. Okey. Ni saus dia korang tengok. Okey. Dia memang betul jaring dia betul-betul halus. Okey. Selalunya orang guna untuk ni lah. Untuk saus kutu air, untuk saus Artemia, nak saus ikan laga pun boleh. Okey, kita ada dua jenis. Ada yang jenis bulat. Okey. Ni jenis bulat Okey, dia jenis bulat. Satu untuk petak. Kalau petak ni macam nak sauk banyak sikit kan. Korang terus sauk je. Yang ni untuk macam sikit-sikit lah. Okey, lepas tu dia punya ni. Ni memang yang besi punya lah. Yang ni jenis tahan sikit. Dia ada yang paling murah sangat pun tak boleh beli benda ni. Kalau murah sangat tu, selalunya dia akan terkoyak sendiri dekat bahagian tepi ni. Bahagian dia punya gam sini akan terkoyak sendiri Okey. Ni yang eloknya sikit lah. Okey. Nanti kita akan buat saus ikan. Kita akan tunjuk cara penggunaan dia dengan betul.